Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sekali lagi pada hari ini, pada petang ini khususnya di podcast Bibi Baju Biru, saya bersama seorang lagi usahawan yang sedang meningkat naik, yang hebat di Kubang Pasu ini khususnya, berkenaan dengan satu port yang dijadikan tempat healing untuk masyarakat di kawasan Kubang Pasu. Jadi bersama-sama dengan saya pada petang ini tak lain tak bukan saudara Nasir, merupakan seorang pengusaha kolam memancing, kolam mengai di kawasan Cerok Latah ini, di kawasan Lembah Madu, dalam Mukim Wang Tepus ini. Jadi di sini kita nama beliau yang merupakan owner ataupun pemilik kepada Port Mengai NH Hillview di Cerok Latah ini. Jadi saudara Nasir, apa bang? Baik, alhamdulillah. Sihat adanya. Hari ni hari Sabtu, kalut tak kenuri apa semua? Minggu ni minggu kalut lah. Minggu kalut lah. Okey Syekh, pada petang ini saya mengambil kesempatan untuk bertemu ramah lah kita, bercerita, bersembang pasal Port Mengai yang kita adakan di sini, khususnya di Jalan Cerok Latah ini, di Mukim Orang Tepuh. Satu kawasan yang dulu kawasan hutan, kawasan dusun, kawasan yang agak terpencil daripada pekan di Jitera. Tetapi hari ini saya melihat bahawa tempat ini menjadi satu tempat yang begitu menarik sekali. Kalau saya sebut sebagai performanya, iaitu dari sudut dusunnya ada pelbagai tempat yang dijadikan tempat pelancongan di sini. Dan salah seorangnya ialah saudara Nasir sendiri yang mengadakan Port Mengai di sini. Yang lebih istimewa lagi Syekh, tempat ini kawasan darat, kawasan bukit, tetapi kolam memancingnya sini iaitu kolam air masin. Jadi Syekh, saya nak tanya, boleh tak cerita sebuah sedikit macam mana timbul fikir ni daripada kawasan darat ni? Biasanya orang mengai ikan darat lah, ikan keli, ikan ruan apa semua macam tu kan. Tapi ni kolam air masin, duduk di Cerok Latah. Macam mana boleh jadi macam ni? Silakan. Nak kata macam mana mula. Mulanya tak terdetik kita nak buka kolam tu kan. Tapi sebenarnya kita nak cari tempat kita kata apa, tempat orang kata nak santai lah. Kita pun dalam healing lah orang kata kan. Nak santai-santai di kolam tu. Tak terdetik nak buka kolam awal tu. Mula-mula dah kita tengok tanah ni dia caruk. Tak ada pilihan apa. Mula-mula kita nak buat macam kolam ikan yang biasa lah kan. Nak ternak ikan. Ternak ikan lah kita kata. Biasa tu. Lepas tu dah ada rakan-rakan, kawan-kawan yang pernah duk buat kolam ikan masin di bukit ni kan. Belah-belah KL sana dah ada. Oh, dah ada? Dah ada. Lepas tu kita pun ambil resepi mereka tu lah. Pendekatan yang mereka buat tu. Buat di sini. Kita cuba agak lah 2-3 kali nak ambil pengalaman tu kan. Nak buat kolam tu. Suka lah. Sementara nak boleh pengalaman tu. Apa cabaran dia lah? Rintangan, cabaran. Bukan senang ni ayak daripada ayak darat ni. Kan ayak sungai biasa. Lepas tu nak pergi jadi ayak laut ni. Betul. Dengan pH dia apa semua jadi. Itulah cabaran-cabaran dia tu nak kekal ayak dia tu. Nak pergi masin kan. Nak pergi payau ya senangnya. Kolam ni. Nak kata belajar di mana ni? Dia nak buat cerita dia, nak buat contohnya
ambil air laut ke macam mana. So bukan senang nak bagi jadi mesin. Orang kata buh garam ke kalau kita kata oi Syed ni tak bawa garam ke macam mana ke, ataupun memang ambil air laut betul. Ada juga kita memang kita buat dengan garam. Memang ada juga. Memang kita bubuh garam. Tapi ikan tu sesuai hidup di suasana yang macam tu. Yang kalau kita tambah garam. Dia ada orang panggil apa? Kemasinan dia tu. Kemasinan. Tahap-tahap ikan tu. Okey. Macam kolam kita ni dia kolam untuk yang boleh ikan sekap merah dengan sekap putih dia. Macam apa ikan apa tu? Ikan jenahak apa? Jenahak apa dia tak cukup masih lagi. Masih lagi. Ya. Setakat lah yang ada ikan siakap, sekap merah dengan sekap putih. Sekap putih dua jenis ni. Dua jenis tu. Okey. Kita cuba masuk ikan macam ikan kapu. Ikan kepala merah tu, ikan merah tu. Ikan bawai dia tak cukup masin. Dia pun kena masin lagi ikan jenis tu. Dia masin lagi, tahap masin dia tu. Dia macam ikan sekat merah dengan ikan sekat putih ni. Dia hidup di Muara. Ayak payau kan. Ya. Ikan sekat putih pun dah ada ayak tawak kan. Jadi ada ni lah orang kata nak berlain sikit dengan kolam-kolam lain. Mereka selalu duk buat kolam apa? Ikan ayak tawak ni. Ikan rohu kan. Ya. Tapi buat ikan sekap ni dia ada peminat dia tu. Ada peminat tersendiri. Dia. Apa nama? Okey, lama mana dah buka ni Syed? Apa kolam ni? Ini dah bulan 10 ni. Setahun. Dah setahun. Dah genap setahun dah. Macam mana permintaan? Pengunjungan orang ramai yang mai di sini. Ada meningkat? Ada. Alhamdulillah lah. Ada dia mai selalunya hari Minggu lah. Maksud kata buka 24 jam ke tiap-tiap hari ke? Dia cuti ada ke apa? Macam hari Minggu tu kita buat dari macam hari Khamis, Jumaat, Sabtu memang ada lah. Ya. Sebab hari Minggu kan, hari cuti kan. Lepas tu malam tu kita ada midnight lah. Itu 24 jam lah. Dari pukul 9 sampai 6 pagi. Kalau hari biasa, Isnin sampai ke hari Khamis tu, 8.30 pagi sampai 2 pagi. Sampai 2 pagi? Sampai 2 pagi. Tapi orang mengai ni pukul 1-2 pagi biasa bagi mereka no. Kan? Ada mereka minta kan, hari-hari biasa pun buka. Tapi kita tak mampu lagi nak bagi. Ya. Betul. InsyaAllah lah ke depan ni kan. Ke depan macam mana. Apa nama, saya tengok tempat ni luas. Kolam ni kalau saya berjalan tadi lebih kurang satu padang bola lah kan. Kalau ukur tu 70 meter, 80 meter lebih lah. Dah 100 meter ada ni. 300 kaki kira kaki. Apa? 300 Yalah 100 meter lah. 100 meter lah. 100 meter luas apa. Macam mana kos mula buat belanja dia? Boleh tak saya tanya macam tu? Dia ambil masa nak buat ni macam. Dari mula-mula saya ni asalnya orang sebelah Air Hitam sana. Okey. Lepas tu dah kita duduk di Jitra. Dan ada sikit orang kata apa? Dia kata nak slow dalam bisnes ni. Okey. Nak relax kan. Okey. Lepas tu ingat kita nak adalah beli tanah. Ambil murah lah cara. Ambil atas tu kan. Lepas tu dah kita duduk tengok. Aduh, kita mula buat kolam masih mati akal. Mula dah kawan-kawan tu kata mula-mula tu kita nak buat kolam. Ada satu kawan di Penang. Dia buat orang kata apa? Udang kara. Mula-mula nak buat yang tu. Lepas tu kita tengok dia baru mula. Jadi tak tengok dia punya pendapatan dia lagi macam mana main kan. Dia kata
bila nak buat. Tapi memang ke arah buat kolam jugalah. Lepas tu bila ada seorang kawan lagi main pula kata kita belah ikan pula. Jadi kita buatlah sikit-sikit. Dia masa dia dah 6 tahun dah sebenarnya di sini ni. Di sini. Tanah ni. Okey lama dah. Dari 6 tahun dulu lah kita buat fasiliti, bukan fasiliti lah, kita korek sikit. Lepas tu baru kita buat kolam mengai. Tengok lah. Lepas tu kita pun nak cool down sikit, nak relax, tak mau lah senja-senja ni. Naik 40 lebih ni. Nak buat bangunan, nak buat jalan apa tu. Jadi dia satu tempat redah lah kat sini. Ya. Sebenarnya kita main duduk sini, orang pun boleh juga. Kawan-kawan kan. Ya. Main duduk tempat ni lah kan. Jadi itulah saya kata bahawa bila wujudnya kawasan yang macam ni, hasil usaha daripada saudara Nasir, kemudian sedikit sebanyak memberi limpahan ekonomi kepada penduduk setempat yang boleh main buat kerja dan sebagainya. Kan? Betul. Iyalah. Satu lagi saya nak tanya berkenaan dengan kolam ni. Dia ada tak pengkhususan? Boleh main di sini hanya bawa satu joran ke ataupun ada undang-undang dia ke macam mana package dia. Dia di sini sebenarnya ke arah tu law ni tak proper lah kita kata pengurusan kita ni lagi. Cuma kita buat macam mana kolam lain buat, kita ikutlah. Depa buat package masuk tu. Package masuk tu. Lah depa duk buat sana package 5 jam 60 ada 65 kan. Macam chef buat 5 jam berapa ringgit? Kat sini 5 jam 70. 5 jam 70 ringgit. Disebabkan kita rawat ayak lah. Okey. Bor garam apa semua tu. Tak sama dengan kolam di tepi laut tu kan. Ya. Dia dah masin dah kan. Sini kita nak kena proses. Nak kena buat. Jadi harga dia agak bukanlah tinggi tapi munasabah dengan keadaan yang di sini. Okey. Ada tak jackpot ke apa ke kalau yang ni? Kalau selalu saya duk biasa dengar lah orang mengai ni dapat jackpot lah apa semua, saya tak tahu macam mana. Ada juga. Macam mana kolam lain buat tu kita pun ada. Tawaran istimewa. Ada. Sebelum ni kita ada lah 2-3 orang kata 2-3 pertandingan. Ya. Pertandingan memancing ada 2-3 kali lah kita buat event tu. Di sini event tu. Di sini kami lebih buat lepasan ikan banyak bagi orang mengai lah. Bagi mengai. Jadi tiap-tiap minggu tu kita ada event lepasan banyak lah. 200 ekor, 300 ekor untuk hari Minggu, hari Jumaat. Setiap hari Jumaat kita buat pukul 4 sampai pukul 9, 5 jam lah. 5 jam lah. RM70 juga. Bila ikan banyak tu maksudnya tahap ayak masin tu memang kena betul-betul masin lah. Itulah macam saya kata tadi. Dia ikan muara. Okey. Dia memang dia masin di sana. Dia kalau kiraan tu 16 SPT, PPT apa? Saya tak tahu yang tu saya nak PPTI tu. Di sana yang ikan ni daripada segantang garam. Okey. Depa belah di sana. Kita ambil yang dah saiz kilo ke atas lah. Okey. Untuk kolam mancing ni memang saiz dia macam tu. Ambil di sana yang dia 16. 16. Lepas tu kita kuarantin dulu. Okey. Kepada dia turun lah. Dia punya bidang sampai 8, 5, 3. Dan duduk di sini dia jadi ayak payau. Dia boleh serasi dengan ni dia lah. Habitat lah. Ayak ni memang ambil daripada ayak laut bawa mai kontainer ataupun kita proses di sini macam mana? Kita guna garam. Guna garam Bagi dia naik masin tu. Okey. Dia tak, kita cuba buat sampai dulu naik sampai 8 dia punya bacaan masin tu. Tapi seminggu sikit dia hilang. Tak tahu sebab keadaan tanah di sini. Tanah mungkin dia serap ke apa ke. Dia hilang macam tu. Lepas tu tambah lagi garam. Okey. Dia kualiti banyak lah sampai 20 tan, 30 tan untuk keluasan kolam kita ni. Ya. Jadi kita nak cuba nak masuk ikan-ikan yang rare lah. Yang rare lah, jenis. Tak boleh. Dan ni kita buat
bagi ayak ni je lah, ayak payau je lah. Tapi ada perancangan untuk masa depan. Mungkin kita tambah ikan. InsyaAllah. Kalau nilai dia punya kemasinan ayak tu boleh pi lagi kita akan masuk. Tapi kita ada perancangan yang nak buat. Dah jumpa geng-geng ternak ikan ni lah. Okey. Depa boleh buat ayak, tak ayak masin pun. Ada masuk masuk kata jumpa dengan bahagian perikanan, Jabatan Perikanan Malaysia. Ada juga. Dapatkan khidmat nasihat daripada mereka. Ada juga. Ada. Geng-geng ikan-ikan laut ni lah. Macam rapu tadi kan. Rapu. Dia dah ada buat bagi ke ayak payau. Tu ingat saya nak belah sendiri nanti kat kolam. Ya. Kolam yang satu lagi. Satu lagi. Jadi kita tak ambil dekat supplier. Kita tak bergantung kat mereka lah. Ya. Boleh buat sendiri lah. Usaha sendiri lah. InsyaAllah. Jadi value added tu, tambah nilai tu. Ya. Untuk buat proses untuk ikan tu pula. Untuk masuk di sini. InsyaAllah. Selain daripada kolam memancing, kolam mengai ni kan, pot mengai ni, ada restoran ke apa, tempat makan bila orang mai apa semua ni? Di sini ni fasiliti tu taklah ni sangat, tapi apa yang ada di tempat lain tu macam tandas, surau, tempat kantin ada. Fasiliti lengkap lah. Hampir lengkap. Dengan parking lot semua lengkap. Ada kedai makan, ada surau, semua ya. Alhamdulillah. Dari sudut tu jaga elok. Main mengai 5 jam, tapi dalam pada masa yang sama jangan lupa semayang lah. Cerita dia. Ada surau semua. Okey. Semua ada. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya tengok tempat pot mengai ni cukup cantik. Salah satulah tempat pelancongan kita di kawasan ini. Daripada dulu tempat yang saya sebut awal tadi tak ada apa di sini, tapi naik sikit demi sikit. Ada macam-macam tempat riadah, aktiviti, program dan sebagainya diwujudkan di sini. Dan salah satunya Saudara Nasir buat pot mengai di Corok Latah ini, yang mana saya rasa kepada peminat orang memancing ini, peminat mengai ni, bolehlah mai di sini di NH Hillview di Corok Latah ini. Mai rasa sendiri mengai di Corok Latah tapi dapat ikan laut. Mai di sini dapat rasakan suasana bukit tetapi view ayaknya ayak kala biru. Paling cantik di tempat ini. Tahniah. Terima kasih Saudara Nasir. Mudah-mudahan terus berjaya. Dan kita juga doakan agar Nasir terus berjaya, dapat menghasilkan produk-produk baru bagi membolehkan kejayaan ini dikutip secara bersama oleh semua penduduk kampung di sini. Limpahan ekonomi itu penting, dapat memberi kerjasama di antara kita satu sama lain. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.